Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, membalas kenyataan Lim Guan Eng berhubung acara Rain Rave Water Festival 2026 di Bukit Bintang. Menurut Akmal, perbandingan antara budaya Malaysia dan konsep disko jalanan adalah tidak tepat. Malah beliau menyelar keras kenyataan tersebut. Yang patut malu ni adalah kamu dan geng-geng kamu yang tidak tahu bezakan budaya Malaysia dengan disko jalanan yang kamu banggakan. Patutlah level RM30 jer, sindir Akmal. Terdahulu, Guan Eng mempertahankan acara tersebut dan menyifatkan pihak yang menentang sebagai keterlaluan sambil menekankan impak ekonomi yang besar. Tambahnya lagi, golongan ekstrim dalam BN, UMNO, PN dan PAS wajar menilai diri sendiri kerana didakwa cuba menimbulkan perpecahan dengan menentang acara pelancongan yang berjaya itu di Kuala Lumpur. RM200 juta dalam hasil yang dijana ini akan membantu peniaga kecil, manakala kehadiran yang besar di acara tersebut akan menarik publicity positif untuk Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang selamat dan seronok. Kejayaan ini adalah bukti kepada ketegasan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tiong King Sing yang tidak tunduk kepada tekanan fanatik semasa melaksanakan program Tahun Melawat Malaysia 2026. King Sing juga harus diberi kredit kerana mengembangkan pelancongan Malaysia kepada RM332 bilion dan 42 juta pelancong pada tahun 2025, kata Guan Eng.